Pernah tak anda berdebat dengan seseorang dan rasa seperti sedang menumbuk kabus? Anda bawa fakta, logik, bukti, tapi mereka balas dengan huru-hara. Anda cuba membina jambatan pemahaman bata demi bata. Mereka pula sibuk melombong jurang di bawahnya. Ini bukan perbualan, ini adalah permainan. Dan senjata terbesar mereka menentang anda, ianya adalah aset terhebat anda, keperluan anda untuk logik. Mari kita bedah bagaimana narsisis menggunakan akal sihat anda sebagai alat untuk membuat anda gila. Masalahnya bermula di sini. Anda masuk ke dalam perbualan dengan satu andaian asas bahawa kedua-dua pihak mencari kebenaran. Anda percaya perdebatan adalah satu proses kolaboratif untuk mencapai kesimpulan yang logik. A tambah B sama dengan C. Bagi narsisis, andaian itu salah. Bagi mereka, perbualan bukan tentang kebenaran. Ia tentang kemenangan. Kebenaran boleh diubah. Fakta tidak relevan. Yang penting ialah siapa yang kekal berdiri di akhir mengawal naratif. Otak anda yang diprogramkan untuk mencari corak dan logik masuk ke dalam perangkap ini. Anda nampak satu kesilapan logik dan anda rasa terpanggil untuk membetulkannya. Contoh, anda kata, kita terlebih belanja 500 bulan ini. Satu fakta yang jelas. Respons logik. Okey, mari kita lihat di mana kita boleh kurangkan. Respons narsisis. Jadi awak cakap saya tak pandai urus duit. Selepas semua yang saya dah buat, awak memang tak pernah hargai saya. Lihat apa yang berlaku. Perbualan beralih dari fakta, belanjawan kepada serangan peribadi, penghargaan. Ini dipanggil mengalihkan tiang gol. Otak logik anda menjerit. Tunggu, itu bukan isunya. Jadi, anda cuba heret perbualan kembali ke landasan. Bukan itu maksud saya. Saya cuma cakap pasal angka dan boom. Anda sudah terperangkap. Anda kini sedang mempertahankan diri. Bukan lagi membincangkan isu asal. Mereka menang pusingan itu. Taktik kedua yang popular ialah salad kata. Word salad. Anda kata, saya rasa sedih bila awak tak pedulikan pendapat saya. Satu kenyataan emosi yang mudah. Respons narsisis. Konsep rasa itu sendiri adalah satu binaan subjektif. Satu tindak balas sementara terhadap belitan kuantum persepsi. Apa itu sedih sebenarnya dalam skema kewujudan sejagat? Bunyinya macam mendalam, kan? Tapi ia kosong. Ia direka untuk satu tujuan. Untuk membebankan pemprosesan logik anda. Otak anda cuba mengurai ayat-ayat itu. Mencari makna, mencari struktur logik, tetapi tiada. Ia seperti meminta komputer mengira punca kuasa 2 bagi warna biru. Sementara anda sibuk memproses sampah sarap intelektual itu, mereka telah berjaya mengelak daripada bertanggungjawab atas perasaan anda. Taktik ketiga dan yang paling jahat, gaslighting. Ini adalah serangan langsung ke atas persepsi realiti anda, ke atas kewarasan anda. Awak cakap awak akan balik pukul 7. Narsisis. Saya tak pernah cakap macam tu. Awak ni suka buat-buat cerita atau lebih teruk. Mungkin awak salah dengar. Awak nampak penat sejak kebelakangan ni. Otak logik anda akan memberontak. Anda tahu apa yang anda dengar. Anda ada memori itu. Ini mewujudkan satu keadaan yang dipanggil disonansi kognitif. Realiti anda, A, bercanggah dengan apa yang mereka katakan. B, otak anda tidak suka percanggahan. Ia perlu selesaikannya. Jadi, anda mula mencari bukti. Anda mengimbas kembali perbualan, mencari kepastian. Saya pasti awak cakap. Dan sekali lagi, anda terperangkap. Permainan kini bukan lagi tentang pukul 7, tetapi tentang siapa yang betul-betul waras. Semakin kuat anda berpegang pada logik, semakin kuat mereka akan memutarnya. Mereka akan menuduh anda terlalu sensitif, suka cari gaduh atau gila. Sehingga akhirnya anda mula meragui diri sendiri. Mungkin saya yang salah. Inilah matlamat utama narsisis. Bukan untuk meyakinkan anda, tetapi untuk meletihkan anda sehingga anda menyerah kalah. Kekuatan anda, fikiran yang rasional dan teratur menjadi penjara anda. Anda terperangkap dalam usaha
untuk mencari logik di mana ia tidak wujud. Jadi bagaimana anda boleh keluar? Jawapannya ironis. Anda perlu berhenti menggunakan logik anda untuk cuba memenangi perdebatan. Matlamat anda bukan lagi untuk meyakinkan mereka. Matlamat anda adalah untuk melindungi kewarasan anda. Langkah pertama, kenali permainan. Apabila anda dengar salad kata atau mengalihkan tiang gol, jangan berdebat. Labelkan ia dalam fikiran anda. Ini dia, taktik pengalihan. Dengan melabelkannya, anda beralih dari peserta menjadi pemerhati. Anda mengambil kembali kuasa. Langkah kedua, putuskan hubungan emosi. Kekecewaan anda adalah bahan api mereka. Jangan berikannya. Ini dikenali sebagai kaedah batu kelabu. Grey Rock, jadilah membosankan seperti batu. Tiada drama, tiada reaksi. Narsisis. Jadi awak cakap saya tak pandai urus duit. Anda, batu kelabu, angka menunjukkan kita terlebih belanja 5 terus. Tiada pembelaan diri, tiada penjelasan. Hanya ulangan fakta yang membosankan. Mereka tidak boleh berdebat dengan fakta yang diulang tanpa emosi. Langkah ketiga, tetapkan sempadan yang tegas. Saya tidak akan bincang perkara ini jika awak tinggikan suara. Atau, perbualan ini tidak produktif. Saya akan keluar sebentar dan yang paling penting, lakukannya. Keluar dari bilik. Ini bukan lari. Ini adalah tindakan strategik untuk menamatkan permainan. Anda tidak boleh kalah dalam permainan yang anda tidak mainkan. Langkah keempat, percayai realiti anda. Ini yang paling kritikal. Gaslighting berfungsi dengan mengasingkan anda. Lawaninya dengan berlabuh pada realiti. Tulis dalam jurnal, simpan rekod perbualan penting. Pada hari Selasa, jam 3 petang, dia setuju untuk bercakap dengan rakan yang dipercayai atau ahli terapi. Dapatkan pengesahan dari luar. Saya tak gila, kan? Ini memang berlaku. Fikiran logik anda memerlukan data. Berikan ia data yang betul. Rekod anda sendiri, bukan naratif mereka yang diputar belit. Pada akhirnya, fahami ini. Logik anda bukanlah satu kelemahan. Ia adalah satu kuasa besar. Narsisis cuba mengubahnya menjadi sangkar kerana mereka takut akannya. Mereka takut pada kejelasan yang dibawanya. Apabila anda berhenti cuba menggunakan logik anda untuk mengubah mereka dan mula menggunakannya untuk memahami taktik mereka, anda menukar kunci kepada penjara anda menjadi senjata untuk kebebasan anda. Anda berhenti cuba mengajar babi menyanyi. Anda hanya sedar ia membuang masa anda dan mengganggu babi itu. Anda menuntut semula tenaga mental anda untuk perkara yang benar-benar penting. Membina realiti di mana logik dihargai, bukan dipersenjatakan.